Okay guys, hari ni hari Khamis. Tak pasti kita raya esok Jumaat ataupun Sabtu. Pasti kami masih lagi kerja lah. Kita belum ambil cuti sebab tahun ni insya-Allah saya dan family nak balik raya. So kita akan cuti lepas raya ni lah. So sekarang ni hari Khamis. Kita masuk office dulu macam biasa. Tapi yalah, sekarang raya orang lain nak balik kampung. Kita masih lagi di office. Bismillah. Alright, so hari ni aku project. Kami ada 2 orang je dengan Aboy. Aboy raya KL, aku nak balik raya. So sekarang kita sambung kerja di office lah. Okay, Syahir pun sudah balik, Fuad dah balik, kawan-kawan kita dah balik yang lain. Syahir, kita dekat raya ataupun sampul raya. Kita ada duit raya guys. Wise dan Afia. Oh ni mesti Syahir yang bagi ni. Daripada Cool Travel. Dia bagi untuk anak aku lah. So Afia dengan Wise ada duit raya daripada Uncle Syahir. So guys, ni hari terakhir sebelum kita cuti. Kita ada beberapa projek lah sebelum kita tutup office. Okay, Aboy okay boy? So apa projek kita hari ni boy? Okay, satu benda penting orang cakap kan, acah-acah busy lah. Sebab hari last sebelum kita cuti raya. Rasa kita kena pasang CCTV ni boy. Ya, CCTV betul. Ni, tapi CCTV ni apa masalah? Memory card dia tak ada. Tak ada memory card kan. So kalau kita tengok ni, CCTV yang kita gunakan ni brand Tapo. Tapo ke Trapo? Tapo. Brand Tapo guys. Brand Tapo verified MCMC. Kalau korang nak beli CCTV yang verified MCMC, boleh try yang jenis Tapo ni. Ini yang dalam office. Okay boy, memang tak ada dia punya memory card. So jom kita pergi survey cari beli memory card untuk kita punya CCTV office. Let's go. Buat rempit. Jadi kita pergi beli memory card di ni dekat dia, Melawati Mall. Bismillah. Okay boy. Tak. Pergi Melawati Mall, kita pakai helmet juga. Ni decoration hari raya, lakaran Syawal. Cantik. So inilah suasana hari terakhir kita puasa. Tak tahulah kalau esok raya, hari ni hari terakhir lah kita puasa. Tapi kalau hari Sabtu raya, esok kita masih puasa. Tengok ni, suasana di Melawati Mall dah kurang orang guys. So kita pergi kedai tingkat 4, kedai Asahi, kedai komputer, beli memory card. Let's go. Okay, kita sampai di kedai komputer Asahi di sini guys. Ni tingkat berapa ni? Tingkat 4 kan? Tingkat 4 kedai Asahi. Kita nak cari memory card. Let's go. Aboy nak cari memory card untuk CCTV office. Ini SSD. Ada memory ni. Tingkat 64 gig. Kita nak beli yang 32 gig. Ni atas ni 32 gig. Apa brand? SanDisk. 32 berapa 20. Harga dah. Ni pun okey pun. Tapi macam mahal dia. Mahal lah. Ni mahal ni. SanDisk Extreme Pro ni.
Aku tanya ChatGPT, dia kata elok pakai high endurance ni. Tapi bapak Mana? aku tanya ChatGPT kan, dia kata elok pakai high endurance ni, dia kata. Untuk CCTV? Untuk Oh, CCTV. dashcam. Tapi tengok beza dia 99 dengan 65. Itu kalau member. Harga biasa 69, 109. Tak apa, aku ada member. Oh, kau member? Aku rasa CCTV okey ni. Ni yang dulu Sunsegas kalau, ni. kalau yang ni pakai yang ni. Yang biasanya ni. Dia yang biasa pun okey. Oh, aku nampak ni SanDisk untuk content creator guys. Ni creator untuk SSD, ni pun sama. Pun Dia pun. SSD ya? Guna duit raya ke boy? Duit raya. Ni kita beli yang SanDisk. Cuma apa ni untuk CCTV ni yang memory card ni dia support Full HD sahaja. Kalau nak yang 4K boleh beli yang high endurance. Endurance tadi berapa boy harga dia? 100 kalau non-member. Yang ni murah sikit lah. Okay, cash. Yang ni pun RM66. Tapi dia hanya support Full HD lah. Cukup kan? Tak. Kita pasang SanDisk 32GB Ultra. Allah Akbar. Tak gerak. So, masuk dia macam mana? Okay, so dia masuk macam ni guys. Okay, bismillah. Okay, jom. The SD card is not formatted. Please format it according to the app guidelines. Oh, kena format dulu boy. Kena format dalam dia punya apps. Dah detect ni, cuma dia tak ni. So settle. Oh, tengok ni. CCTV daripada Tapo. Certified daripada MCMC. Boleh gunakan. Okay. Okay, alhamdulillah selesai kita kerja. Jom kita balik. Kita tunggu pengumuman raya hari ni. Tunggu nak bulan lah. Sama ada esok Jumaat ataupun Sabtu Raya. Dua-dua bagus. So kalau Sabtu Raya kita ada kesempatan lagi lah untuk berpuasa esok hari. Terakhir hari Jumaat. InsyaAllah jom kita balik. Kemas-kemas apa yang patut di rumah. Bismillah. Gelap pula macam nak hujan. Gelap betul ni. Nak hujan guys. So, bismillah. Harap kita boleh sampai rumah tanpa kena hujan. Kalau hujan pun kita akan turun pakai baju hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap ni. Gelap ni. Orang sempat lagi nak jual burger ni. Comel. Tongkes warna hitam. Gelap guys. Bismillahirrahmanirrahim. So, jom kita balik. Minyak pun nak habis. Lanjutkan lah. Sekian kan. Face terbasah. Ya, kita sangkut hujan guys. Sangkut hujan. Nasib baik kita sudah pakai baju hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sekarang ni dah pukul 5.30, pukul 6. Tak pasti kita punya anak bulan ni macam mana. Nampak ataupun tidak. Lepas betul hujan guys. Tengok ni. Semua sangkut. Tadi ada kawasan yang banjir. Dalam ni rasa macam basah kan. Allah. Kita isi minyak dulu. Kita bagi full tank. Bismillah. Jadi Petronas. Selamat kita sampai di rumah. Setelah mengharungi badai hujan lebat. Sakit dah tangan.
Sebab dia tadi lebat dan kuat angin. Baju pun basah. Jom kita mandi. Jumpa next video. Bye-bye.